Dalam keadaan itu hak tu hawi kasyah tu. Orang hak tu hawi kasyah tu. Dia dagah dakti. Ya tak ada nampak benda yang gaib melakai Tuhan. Dakti dengan dakti. Kau berlaku pergi di Jabal Tariq. Sayyidina Umar dia baca tebah masjid Dino tu. Lepas tu dia nampak Jabal Tariq tu. Gibraltar di negeri Sepanyol, Spain tu. Kau buat selagi pergi di Gibraltar tu. Arab panggil Jabal Tariq di Gibraltar tu. Di negeri Sepanyol tu, Spain tu. Andalus. Waktu pergi di situ tu, dia dak cetebah. Sayyidina Umar kena cetebah. Lepas tu ada panglima pergi tu, ada yang mau nak ikin, nak takir dah. Tu, lagi kisah dia tu. Lepas tu, dia tepek royak, dia nampak kelih. Sayyidina Umar tu hawi kasyah. Sampai dia ada kerti kita, dia tak ada, tidak nampak benda yang gaib melakai Allah. Bagi Allah tak ada gaib, benda tu zahir semua bagi Tuhan. Kata gaib yang tiba dengan manusia. Tengok Nabi kita waktu dia jalan. Tengok malam nisfu Syaban kan. Lepas tu buah tengah malam tu, ya malam tidur gila dengan Aisyah malam tu. Lepas tu buah tengah malam, kita terlepas-lepas dah kurang belah tengah malam kau tu lah. Dia tidur dengan Aisyah, ya bangun. Bangun tu baik lagi. Aisyah lah, Nabi bangun. Cuma dah fangar kita ni cuma kalau ke bini ramai kan. Kedah aku tu. Cuma dah. Turut lelaki Aisyah turut. Turut lelaki Nabi, waktu dia jalan hadap dia ni, dia tak paling ni. Orang dia turut yang lelaki, dia nampak kelih. Nampak dengan apa? Mata dia tak ada. Tengok tu dia, nampak benda gaib. Habis nampak suatu benda bukan mesti kena ada putih mata. Habis sifat-sifat basar tu bukan putih mata. Lebih bahaya itu malah. Ayah nampak oleh Aisyah tu turut. Ya, jalan. Aisyah turut. Nabi putih. Syuh yang linja nusu. Nabi jalan pula. Dia turut pula. Puan Nabi putih. Nabi tahu tu tak jalan turut lelaki. Dia nusu. Lepas tu, Nabi turut. Turut jopu lari kelik. Lari kelik Nabi masuk rumah. Nabi nasihat dia. Ya dah harap Nabi takut gimah bini seorang lagi. Bini lain, bini ramah kan? Apa dah? Dengar tu. Dia nampak tu. Sobat Nabi, fok wali ke apa tu hari nampak. Ni siapa? Orang yang tu hari nampak tu hari kasyah tu nampak roh tu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Selagi tanya mereka itu kaum Muhammad akan mung daripada masalah roh. Kulir ruh mung kata Muhammad. Roh tu min amri rabbi dari kerja itu aku. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidak diberikan fuakmu dari bertahu roh tu illa malaikat sikit orang hak nampak roh hak boleh tahu roh hak tu hawi doi turun kepada orang hak tu nak wi tu sikit. Di antaranya Nabi kita nampak roh. Dia ada satu orang sahabat Nabi tu yang mati, lepas tu mata belalok. Ya Nabi nampak kan. Lepas tu fuak orang marah dia tu pasal dak hatilah. Fuak mata belalok ni takut mayat mati dak oleh lah matanya. Nabi kata ya masalah mata ni tu roh. Kalau waktu malaikat cabut roh tu, malaikat cabut lep kepala naik guna. Maka waktu roh tu baik, mata itu roh. Nampak belalok. Bukan mata belalok tu mana mayat mati dah oleh. Kalau dia tahu cabut mari lep apa ni? Mata ya kata oleh. Cabut gilik-gilik kan ni. Kadang mata nampak jeling lek kan ni. Hati kat dah ya, mata. Tu Nabi royak kau ada tu. Dia nampak waris si mati tu dak hati nampak roh belalok mata Sampai kelih mata lalak mata mali yang ni mati dak oleh bukan aku tu. Ya turut masalah roh. Tu Nabi nampak roh tu. Rawal Darqutni. Hadis ni hadis dhaif ni ayat lalu. Sebab ayat hadis Nabi Wahbi dah. Hadis Nabi Wahbi ada hadis dhaif, ada hadis sahih, ada hadis hasan Nabi Wahbi dah. Patu bola kari timur sungguh tu dalil tu hadis dhaif tu ulama hukum. Tu dalil tu sahih sungguh. Dah nak timur di Najdi, nak timur di Wadi Hanifah, kurun 12. Ya syak-syak dah lah. Tengok dah Karamat Khatib Syarbini tu. Tua kita Iqna, tua kita Mughnil Muhta' dah. Waliullah tu Khatib Syarbini. Hari Ma'at yang dia cetebah di sejik 40 tis sejik. Tengok tu. Tu manusia bukan Nabi dah di atas dunia ni. Tubuh dia pergi ke mana 40 dia tubuh dah. Karamat tu. Ada ayat lagi selesa tu. Lepas tu Khatib Syarbini tu dia baca tebah Masatullah hari tu lah di sejik dalam kawasan Pak Yeduk tu. Ada tu. Dia baca tebah di sejik tu. Tu Syekh Khatib Syarbini baca. Sejik kuih lah kok. 40 tis sejik. Masatullah. Tu karamat waliullah tu. Imam Abu Hanifah dia yang kitab Kashful Ghaibiyah ni. Hai tengah jadi pada Imam ya Nabi Khidir tu ya walaupun Nabi ya makanya lebih ada Abu Hanifah wali ya. Tapi ya ilmu ladun ya dahawid dia, ilmu hak wasat dia pah lati. Ilmu hak wasat kasbi, ilmu hak itu ya tak ada. Maka bila pak lagu tu ya mari dek ngaji dengan Abu Hanifah di Baghdad, ya kubur di Baghdad Iraq. Pagi-pagi mari ngaji roh Abu Hanifah tu dek ngajar Nabi tadi. Tu ni terus dah tu bibah malak. Lepas tu hak lebih kasyah kepada orang yang nampak Nabi roh Nabi mari. Lepas tu buat maulud di beberapa tempat serata dunia tu. Kan nak pecik roh Nabi dia banyak.
Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Sanad sahih. Dia jawab salah kita pergi salah dia tu waktu kita ziarah kubur Nabi dan sujud dinah tu. Salah kita. Saya kembali roh yang mari. Roh Nabi tu duduk atas tu. Atas ada ilin lagi dah. Bapak ada orang salah dia, ya roh yang mari.